Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La casa del merengue, y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música. Kita ni orang Melayu. Ha? Kena tahu budaya kita. Kedai Adab kita. nasi Adat kita. lemak. Jangan disebabkan kena kehidupan semakin moden ni, kita lupa asal usul kita. Ibu nak kamu belajar dengan Pak Rahim. Dulu, masa ibu dengan ayah kahwin, dia pernah buat persembahan. Pak Rahim ni handal orang ni. Dan masih meneruskan warisan bangsa kita. Assalamualaikum. Pak Rahim. Oh, Pak Rahim. Waalaikumsalam. Salma. Ada apa? Saya datang ni nak hantar Buat anak nasi saya Ahmad lemak. ni belajar silat dengan Pak Rahim. Pakcik ni fikir Pak Rahim scam tak ni. keberatan lah. Takkanlah pakcik ni buat nasi lemak. Boleh ajar orang silat bagai. Aku bukan tak boleh ajar anak kamu. Tapi aku tak yakin dia boleh terima cara latihan aku ataupun tak. Kamu sendiri pun tahu kan? Aduh Pak Rahim, itu kisah lama. Susahlah dikenang. Inilah masanya Pak Rahim. Meskipun telah memiliki telaga, tangan masih memegang tali. Sedang orang mencapai timba, berbuahlah pisang 3 kali. Baiklah Pak Rahim. Saya faham. Assalamualaikum adik manis. Nasi lemak. Jual ke? Baiklah, nantilah kita orang bayar. Yang awak ni nak marah-marah ke apa? Bayar Pak tu. Rahim. Bayar pula. Pak Rahim. Oh, lahai. Apa yang kecoh-kecoh ni? Bayar. Pak Rahim. Long time no see, Pak Rahim. Ada rupanya. Makan durian tercekik halkum, Pak Rahim. Assalamualaikum. Apa khabar Tuan Guru? Ya. Sudah. Aku datang sini, aku tak nak buang masa aku. Aku dah betul-betul jumpa dengan Tok Guru aku. Tok Guru aku yang boleh buat aku ni jadi Wah, Pak Rahim ni memang OP lah. Y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música, música.
Itu yang kamu intai-intai tu. Masuklah. Tak masuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nak apa? Boleh tak izinkan saya jadi anak murid Pak Rahim? Depan mata saya sendiri tahu, saya nampak Pak Rahim lawan dengan 3 orang tu. Siapa orang tu? Kamu betul sungguh-sungguh nak belajar ni? Sungguh-sungguh Pak Rahim. Betul-betul. Baik. Kalau macam tu, ada 3 syarat. Apa-apa syarat dia? Yang pertama, kamu kena jaga solat. Boleh. Solat tiang agama. Yang kedua, kamu kena belajar disiplin dengan masa. Itu pun Pakcik tak nak kamu lambat. Boleh. Yang ketiga? Yang ketiga, kamu boleh tolong pakcik balas lemak. Setuju? Setuju lah Pak Rahim. Bila saya boleh start latihan? Besok pukul 9, datang awal. Boleh. La casa del merengue. La 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 la. Baiklah. Hari ni pakcik nak tengok tahap fizikal kamu. Tuan pumping seberapa banyak yang kamu boleh. Ilmu seni mempertahankan diri silat ni adalah salah satu warisan peninggalan nenek moyang kita. Tok Guru, lagak dah. Penat. Dah penat? Sekarang buat sit up pula. Buat. Selagi darah bangsa ni mengalir dalam tubuh badan kita, kita kena tahu, kita kena belajar. Kamu bangsa apa? Ayuh. Ingat, belajar ilmu seni silat ni bukan untuk tunjuk kuat. Kalau kamu rasa dengan kemahiran yang kamu ada tu, kamu boleh buat sesuka hati kamu, kamu silap. Yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Belajar ilmu seni silat mempertahankan diri ni untuk mempertahankan keluarga, diri dan membantu golongan yang lemah yang memerlukan. Kalau tidak, sia-sia je kamu belajar.
Amal, Ya, saya. mesej sekejap. Ya, Pak. Kamu pergi beli santan dengan ikan bilis Santan ni kami. Ikan bilis. Gila. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey. Itu Kang Johan. Aish, demo ni masuk ke bona. Woi, Johan. Apa barang lawan ajak? Geng. Pengecut lah. Oh, ada anak murid Pak Rahim. Nasi lemak satu. Sekejap. Kita ada tiga. Of course lah, tiga. Budak. Korang ni semua dah pukul orang tu. Tahu. Lepas tu korang nak mempersendakan guru aku. Pak Rahim tu guru kamu juga tau. Guru aku. Apa? Guru Pak Rahim ajar aku buat nasi lemak. Macam mana aku nak berlawan nasi lemak? Wow. Nampak kan nak kita uji dia. Okey. Dia kata nak main, kita main ya. Main. Aku menang. Banyak. Statue, Stellan cuek baru. Aduh. Apa?
Ahmad bergaduh dengan Johan? Aku kesana sekarang. Sabar. Korang ni bawa cokey. Mana okey? Tiba ni. Korang Jom. banyak bos. Tiba. Mana ni bos? Semua buah aku dah buka ni. Tak apa. Dalam situasi macam ni, aku kena tenang. Aku akan gunakan apa yang aku dah belajar dengan Pak Rahim selama ni. Belajar ilmu seni silat mempertahankan diri ni untuk mempertahankan keluarga, diri dan membantu golongan yang lemah yang memerlukan. Aku yakin. apa tunggu lagi budak? Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue. Aquí nomás satu. Wah, Ahmad menang lawan dengan Johan. Menarik. Tapi ini bukan apa yang aku ajar. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Las nasi lemak. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. Uish, menarik. Ini rupanya yang selama ni aku belajar dengan Pak Rahim. Maybe aku akan stay lama lagi dengan Pak Rahim untuk aku mengekalkan warisan ini. Pak Rahim. Sudah-sudahlah pukul orang tu. Balik. Allah kita cabut. Música, 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 te traigo música, 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 música de la República. Ajá. Pakcik nak kamu turun pumping 10 kali. Tak, sekali lagi. Makan durian setersilap. Bolehlah Pak Rahim. Saya setuju. Salamlah. 3, 4. Aku mau apa? Oi. Tak mati lah.